Oh, ada ong lah ni baju. Ada baju, ada ong lah. Bukan ini joran ada ong kah? Oh, joran pun ada ong, orang ada ong. Oh, besar-besar ni. Mantap ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah. Pagi yang indah ini dengan muka saya yang tersenyum menggambarkan kegembiraan saya setelah lama tidak turun memancing. Alhamdulillah hari ini dapat saya bermisi. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi sudi menunggu dan menonton video-video ikan bilis. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada subscriber yang baru. Saya kenalkan diri saya dulu kepada yang belum kenal. Saya bernama Azman Ismail ataupun Azman Ikan Bilis. Saya berada di Port Klang, Pelabuhan Klang, pelabuhan utama di Malaysia. Waktu sekarang pukul 9 pagi kelihatan bot telah siap dengan peti ada 2 dengan pancingnya, bekas umpan, peralatan makan dan pancing di belakang. Hari ini kita ada misi khas pada 27 hari bulan 12 2025. Hari ini ada hari besar di Port Klang. Hari pertandingan Daiwa International Sea Challenge 2025 yang berlangsung pada hari ini 27 Sabtu dan akan berakhir pada hari esok 28 hari bulan, hari Ahad dalam pukul 5 petang. Kita pun nak bergerak untuk ke sesi pendaftaran di JT Yacht Club Selangor Royal Yacht Club di hujung Pelabuhan Klang sana. Sebelum ni saya bermisi seorang kali ni memenangkan mancing ni 24 jam. Saya berdua. Saya pernah bermisi dengan rakan saya ni, rakan sebengkalan dalam misi yang ke-15 4 tahun lepas, cukup lama. Tak lain tak bukan rakan baik saya, Rosli Tongko. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat berkenalan kembali. Saya Rosli. Ya, hari ini ingin bersama dengan Azman pula lah untuk misi mencarikan lah. Harapan hari ini? Harapan hari ini semoga selamat pergi dan selamat kembali dengan serta hasil dimurahkan rezeki lah kami amin, berdua. amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, terbaik saya cukup rindu untuk bermisi dengan dia. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan ke Yacht Club. Kita akan bertolak sekarang. Doakan terbaik untuk kami berdua. Okey, kita dah hampir sampai ke Selangor Yacht Club tempat pendaftaran kita kali ini. Sebentar lagi kita akan naik ke Yacht Club untuk membuat pendaftaran dan kita lihat apakah aktiviti yang ada di sana. Ini apa? Ini apa? Azman? Azman. Ke draw nombor tu dah ambil cabutan Nombor 2 Ini kita pegang. Ini cabutan tua dan ini kupon tu.
Okey saya baru saja selesai buat pendaftaran untuk pertandingan kali ini. Ini semua rakan-rakan saya. Okey, apa yang anda dapat semasa mendaftar Okey, kita akan dapat 2 helai baju, cabutan bertuah dan juga malam ni makan malam Okey, dengan pendaftaran RM100 saya rasa berbaloi. Kalau menang lagi hadiah lagi malam ni, berbaloi-baloi lah insya-Allah. Okey, terbaik semua geng. Okey, kita dah selesai pendaftaran. Ini adalah sebahagian dari bot-bot yang akan mengambil pertandingan pada kali ini. Difahamkan pada tahun ini hampir 50 buah bot dan 300 peserta terdiri dari ahli-ahli Royal Serena Yacht Club, Persatuan Bot Rekreasi Selangor dan juga Persatuan Pengair. Sementara kita menunggu pelepasan untuk turnamen kali ini, saya bersama orang kuat yang bertungkus lumus untuk menjayakan pertandingan kali ini. Inilah Mr. Adam. Adam, apa harapan kali ini? Ucapan sedikit. Harap semua orang boleh dapat jugalah hadiah. Ya, sebab tahun ni pun kita ada banyak hadiah, lebih kurang dalam 50 hadiah. Alright. So harap semua orang ada chance dapat lah. Alright. Yang penting semua happy ya. Terbaik. Okay, thank you Adam. Yes, alright. Okay, itu dia Mr. Adam. Okay, terbaik. Sampai aku kena kutuk, pergi seorang mancing seorang. Dia kata kau boleh geng Azman ikan bilis lah, kata. Siul lah. Okey, ini adalah sebahagian dari peserta pada tahun kali ini Semua bersemangat dan berkobar-kobar untuk menunggu pelepasan sebentar lagi, dikabarkan dalam pukul 11.30. Ini Wak Usop rakan saya. Apa harapan Usop? Harapan first prize. Tak salah berangan berangan itu percuma, doa pun percuma. Okey, mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Saya juga ramai bertemu dengan content creator ataupun YouTuber ataupun influencer mancing Salah seorang daripada ni cukup popular sekarang, cukup top, Abang Bol. Kasih sikit kata-kata. Apa khabar? Gelaklah sikit. Itu gelak dia. Okey Bol, apa harapan hari ni? Hari ni kita tak minta banyak minta juara je. Semua orang minta juara, termasuk rakan-rakan saya di sana juga semua minta juara. Okey, tak salah saya cakap tadi, berdoa dan berangan tak salah. Okey, mudah-mudahan tercapai lah. Amin. Okey Bol, good luck. Okay. Alright, terima kasih. Okey, selamat pagi semua sekali untuk semua sekali peserta. Pada pagi ini saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk datang ke pertandingan ini. Dan kami, saya mewakili pihak Links Adventure. Kita akan ada buat sedikit taklimat berkenaan dengan apa yang kita akan provide sepanjang pertandingan pada kali ini. So untuk Links Adventure kita akan provide safety, dan untuk tuan-tuan semua sekali yang berada dekat laut nanti, sekiranya berlaku ada apa-apa kecemasan sama ada berkaitan kemalangan, okey, dan juga mungkin kerosakan enjin bot, boleh berhubung dengan kami di Links Adventure. Kami akan sentiasa standby dekat tengah laut untuk bagi recovery untuk tuan-tuan. I'm looking forward to see you. You are big fish. Are you ready to catch? So everyone ready to go? Best of luck. Carry on. Okay, good luck everybody. So tunggu siapa yang on, kita ciao Okey, di sini juga saya bertemu orang kuat mancing cikgu besar kita. Okey, tuan-tuan sebi kita bagi sikit tuan. Alright, so all the best untuk semua sekali peserta. Siap. Okey tuan. Alright. Okey, kita bertemu lagi. Terima kasih. Okey, itu dia. Dia bertindak sebagai kru kali ini. Selesailah tadi acara perasmian dan juga safety briefing untuk semua peserta. Kita menunggu untuk pelepasan dengan tiupan horn sebentar lagi. Itulah dia, tepat pukul 11 setengah pagi acara telah dimulakan. Tanpa melengah saya pun nak turun. Dah tanya satu ya. Bobo padi mana man? Tak tahu. Pas kodoh. Tanpa melengah masa lagi, bot pun nak bergerak. Saya pun turun dah. Alright, tongkol lama menunggu. Sudah siap semua? Okey, let's go. Okey bang. Okey. Inilah wakal-wakal Okey, tepat 11.30 pagi. Semua dah bergerak dengan semangat yang berkobar. Okey, kita bergerak meninggalkan Port Klang Royal Selangor Yacht Club
Mudah-mudahan besok hari Ahad pukul 5 petang kita datang kembali untuk menyerahkan ikan tangkapan kita sebagai juara, insya-Allah. Itu dia. Betang Wak Usop pun. Kita doakan terbaik trip kali ni. Pergi selamat, balik selamat dengan hasil yang lumayan, insya-Allah. Bye bye. Okey, waktu sekarang hampir pukul 1 tengah hari Kita telah pun selamat sampai ke tempat spot memancing kita. Kita kali ni kategori offshore, luar sikit dari daratan lah. Tapi tak jauh mana lah sebab enjin ni pun kecil, bot pun kecil, tak sampai ke tengah-tengah sana. Tapi hampir di pesisiran juga. Okey, berkenaan pancing kita hari ni, saya ada 5 pancing. Rakan saya pun ada 5 pancing 3 bangla, dia pun ada 2 bangla. Dan lain tu spinning lah. Umpan kita macam biasalah, udang lipan dan juga sotong Alhamdulillah. Okey, tongkol pun dah menurunkan tadi pancing yang pertama di sebelah belakang dan sebelah sini. Okey, kita nantikan mudah-mudahan ada rezeki kita di sini lama kita mancing kali ni sampai pukul 10 pagi esok. Okey, doakan terbaik. Okey, Alhamdulillah. Lesen dah ada lah tadi, kecil-kecil. Ini mungkin ada saiz. Ada sambutan. Alhamdulillah. Oh, lawan melawan nak tangguh ke? Yalah. Ya. Yang ni kan kecil-kecil. Okey. Atas sampai rambut sapu tu di bedalnya. Wih, besar babe. Wih. So ini je. Besar babe. Besar ya? Oh, 2 kilo lebih. Alhamdulillah. Mantap sipu tongkol dah 2 ekor, 3 ekor kon. Masuk 9. Masuk 9. Satu tadi tertanda, 1 9. Ini yang ketiga lah, ini yang besar sikit. Okey, Alhamdulillah. Keluar. Bukannya dalam pun. Tuh, manis. Manisnya. Okey, Alhamdulillah dah ketiga sipu tongkol. Saya masih belum lagi. Tapi saya dah pasang 3 belakang. Sangkut ke apa? Ni mungkin ikan champion baru lagi. Okey, kita tunggu apakah jauh lagi Hampir Mau tangguh ke? Ya dah dekat dah. Ini pun ni. Mana satu ni? Ini bukan, yang ini bukan. Ni. Alah, sangkut juga ke? Pari kot. Jenak. Besar ni jenak ni. Besar ni guys. Expecting 5 kilo ni. Tak adalah. Susahlah nak cari 5 kilo sini tempat ketek ni. Oh, ada ong lah ni baju Ada baju, ada ong lah. Bukan ini joran ada ong kah? Oh, joran pun ada ong, ada ong. Besar ni. Mantap ni. Relax. Oh, dia makan dalam. Dia makan dalam. Sangkut dengan bunyi lah, betul lah. Alhamdulillah. Sudah kena. Dalam 2-3 kilo adalah ni. Alhamdulillah. Ada lagi? Gila betul ni. Nampaknya tongkol diserang Saya masih tak diserang lagi ni. Tunggu lagi. Ada. Alamak, putus. Aduh, sayang. Waktu sekarang pukul 6 petang Kita masih lagi menantikan ikan-ikan yang bersaiz mega. Ada seekor saja tadi, yang lain tu semua ikan kecil-kecil. Dari pagi mendung cuaca mendung. Petang ni anda lihatlah gelap di sana. Rasanya akan sampai jugalah hujan nanti. Kita pun bersedia dengan
baju hujan dan sebagainya. Okey, doakan kami di sini terus diberikan rezeki, juga diberikan keselamatan semasa di laut ni. Okey, insya-Allah semua pancing dah diturun di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pancing 10 pancing telah diturunkan dengan full capacity lah, sebab air sekarang pun dah mula nak pasang kembali di saat-saat beginilah selalunya ikan ada menonjolkan dirinya, insya-Allah bersyukur. Alright. Nampaknya pukul 6 suku betul-betul datanglah hujan dengan agak angin agak kencang juga. Laut agak bergelora Kita tak turunkan pancing semua berpusing-pusing bot sekarang. Inilah dia keadaan dia. Inilah dia cabaran memancing Cuaca yang begini selalu hadir kali ini dia ada waktu senja. Mudah-mudahan cepat dia berlalu. Ada ikan juga. Ada ikan. Ini namanya kerapu apa ni Kerapu selipar. Kerapu selipar. Aduh, sedih aku budak. Okey. Dalam hujan pun dapat juga seekor. Alhamdulillah. Saya pun ada tapi sisirat lah, tinggal tergantung tu. Okey. Angin bertambah kuat, hujan pun bertambah lebat Kita berehat dululah. Kita menunggu keadaan hujan berhenti. Ada kah? Oh, ada batuk Okey. Tu dia. Sepemancingan kita dapat naikkan jenahak masa tengah hujan tadi. Tu dia. Agak besar Tahniah. Itu gerut-gerut lah, bukan jenak lah. Itu gerut-gerut lah, bukan jenak lah. Waktu sekarang hampir pukul 1 tengah malam hujan sejuk malam ni. Hasil kita tak seberapa. Ada yang kecil kutip sekor-sekor di setiap tempat kelihatan rakan saya tu sekarang tengah bertungkus rumus nampaknya. Tahu tengah buat apa tak? Inilah dia. Okey. Kita tengok apa hasilnya. Macam senangin je. Senangin? Oh, senong kata buat senong. Okey. Apakah gerangan ikan ni? Nak gancu ke? Adalah anak tuka. Tuka. Pergi hausot besar ini buat malu je. Oh, jangan ikan. Sekejap. Alhamdulillah, upah daun. Oh, ini tuka ni pari. Jaga ekor dia ganas. Jauh sikit. Alhamdulillah. Tu dia. Oh, ada lampu. Okey. 7-8 kilo lah. Lebih kurang lah. Okey, salam betul. Tahniah. Okey, terima kasih. Tahniah.
Ini alhamdulillah pukul 1 lah baru ada ikan. Ikan yang okey lah, boleh lah. Buat lauk pun boleh. Nak masuk ranking belum lagi lah tu. Malu lah masuk ranking. Belum lagi lah. Okey, kita masih menunggu pukul 1 ada banyak masa lagi. Okey, mudah-mudahan ada lagi. Terbaik. Alah, 9. Memang besar, jaga-jaga. Ingat tadi dah jenak dah. Ui, betul. Kat kaki, jaga kaki. Kaki, jaga kaki. Masuk kena hospital. Okey, nampaknya tongkol lah. Asyik tongkol dan tongkol lagi kau. Terbaik kau. Aduh, rezeki lah, rezeki ni je lah. Rezeki. Oh, boleh tahan, boleh tahan. Tahan. Kejut kalau orang tengah tidur. Alah, gerut-gerut. Gerut-gerut. Jadi Alhamdulillah, mantap. Gerut-gerut. Terbaik, terbaik. Okey, ikan gerut-gerut Hampir pukul berapa ni? Pukul 3. Pukul 3 pagi. Masing-masing tengah tidur Assalamualaikum dan selamat pagi. Waktu sekarang hampir pukul 7.15 pagi Pagi ni cukup-cukup dingin sebab malam tadi hujan. Hampir seperti ke malam hujan lah. Hujan lebat, gerimis, lepas tu berhenti, hujan kembali. Anda lihat muka saya, anda pun pasti tahulah apa yang saya cuba berkatakan dengan semangatnya. Dah tersurat kan. Itulah. Kita ada berbaki lagi dalam sampai pukul 10 pagi lah, 10 pagi. Sebenarnya pukul 5 kita pun boleh mancing lagi, tapi umpan kita pun dah habis. Lepas tu kita dah lama sangat rasanya duduk di laut. Sebab ikannya tak berapa. Itu yang terasa teramat lama, 24 jam rasa macam dah 48 jam dah. Okey, tapi masih tak berputus asa rakan saya di tepi tongkol tepi tu. Sekarang katanya masa keemasan, umpan pun yang ada kita akan habiskan teruslah. Kalau ada rezeki nanti adalah tu. Kalau tidak kita pulang. Lauk tu ada lah. Bukan cakap tak ada. Nanti saya tunjukkan semasa akhir video. Okey, itu saja ulasan saya di awal pagi ini. Dapat tidur jugalah sedikit kan. Itulah. Okey, selamat bersarapan lah. Okey. Sebentar tadi saya baru saja breakfast dengan ikan jenak manis pagi-pagi ni. Aduh. Tersambung rakaman kita. Tersambung. Kokak dah punya insang tu. Okey, inilah dia tak besar. Cantik-cantik lah Kol Kau tahu ucap tahniah Kol Tahniah. Tu dia rekan dia. Okey, tahniah sarapan pagi hari ni. Asyik dia je sepanjang malam pagi ni bagi dia. Tu ada lagi. Alright. Bye. Waktu sekarang hampir pukul 10 pagi Matahari semakin tinggi, cuaca semakin panas. Pagi semalam kita keluar dari pangkalan dalam pukul 9 pagi. Dan hari ini kita akan berangkat balik. Selesailah misi kita untuk menjayakan pertandingan Daiwa International Sea Challenge pada tahun 2025 ini Kita berdua dah berusaha Umpan kita pun okey, setting pancing semua okey, boat semua okey. Cuma mungkin keadaan cuaca dan rezeki lah yang tak menyebelahi kita kali ini. Okey, tak ada yang perfect dalam kita bermisi memancing ni Kadang-kadang ada juga halangan. Walaupun kita dah usaha sebaik mungkin. Di hujung-hujung ni kita lihatlah ikan walaupun tak seberapa, tapi adalah buat lauk. Okey, tu dia. Mula kita tengoklah ikan gerut-gerut kita. Tu dia, gerut-gerut mantap. Okey.
Nombor 2 tanda lah ni. Tanda. Jenak dara, jenak dara. Jenak dara. Alhamdulillah. Itu aja ke? Ada lagi. Ada lagi. Sabar. Okey. Ketiga 9. 9. Asam pedas lah. Asam pedas. Aduh. Oh, tu dia. Keempat pun ikan asam pedas. Asam pedas. Okey. Okey. Ini pari daun pari daun. Tengok daun dia besar. Daun. Pari ni walaupun kecil tapi dia berat dia tebal, Tak macam pari Tanjung dia besar tapi dia nipis. Okey, silakan kau teruskan. Okey. Ni Walau weh. Ada juga. Ini pun ni dalam sekilo manis punya. Manis ni lah. Okey, jenah. okey, satu Alright. lagi. Ada lagi. Ada lagi. Wah, ini pun mungkin ada champion lagi. ni. Kita akan timbang sekejap lagi ya. Saya ada buat penimbang. Tak tahu lah berapa kilo. Timbang. Taruh dulu. Alright. Lagi ni gerut-gerut. Gerut-gerut. Okey, alhamdulillah. Tanda lagi, tanda. Oh, tanda. Alright. Aduh, nampaknya dah kosong peti. Alamak. Itu aja ke? Aduh, adalah kutu-kutu. Nah. Tak tahulah ini kerapu apa entah ni. Slipper. Kerapu sedap lah ni, kerapu sedap. Satu kerapu sedap. Alright. Dua kerapu sedap. 3 kerapu sedap. Alhamdulillah. Oh, ada lagi tanda ni atas selit. Alright. Ni. Okey. Okey. Taruh bawah. Alright. Ada lagi. Oi, Ni. ada lagi? Ada lagi. Oi, Okeylah, cukup dah. kira-kira kau. Nanti kejap, Ada lagi? Ada lagi. Oh, Ikan asam pedas kata dia. Asam pedas. Okey. Tak tahulah mancing kat mana boleh dapat ikan asam pedas ni. Alright. Okeylah, dah habislah. Inilah ikan Habis. terlas. Okey, total semua ikan lah. Kira kau. Kira je. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. 11 12 13 14 15 16 17 17 ekor. Tak cukup 18 ekor. Okey, ada lagi IC di saat akhir Padu je ni. Oi, ranking. Boleh ngalahkan 3 lebih tadi. Tak adalah. Sini tempat cetik memang ganas dia. Okey. Relax. Di tempat cetik memang ganas. Alhamdulillah. Ada lagi menambah-nambah lah. Nambah hasil. Terbaik Jadi ikan ke-18. Ikan ke-18. Tadi 17 tak cukup 18. Ini ikan ke-18. 18. Ni dalam 1,5 kilo lah. Okeylah. Terbaik. Alhamdulillah. Ada bonus manis-manis bonus kita. Tak tahulah kita nak hantar ke JT Yacht Club untuk masukkan ranking ke. Mana tahu tak ada yang dapat yang besar lagi. Tapi saya rasa ada lah. Tak mungkin lah kan dia orang hebat-hebat semua. Kita akan timbang yang 2 yang besar ni. Pari dan 1 jenahah tu. Ayo kita timbang ikannya. Kita timbang kita lihat berapakah ikannya. Kita tengoklah pari dululah. 10.58. Mana? Tu tengok dulu. 10.58 Alright. Berat pula. Okey, boleh tahan. Okey, kita timbang pula jenahaknya. Uyuh. Berapa? 44. 344 lah. Okey, 3 kilo 400 gram. hampir 3,5 kilo lah. Alhamdulillah. Seperti yang sedia maklum, kita ke Yacht Club pagi semalam untuk acara pendaftaran dan pembukaan. Dan kita ikutilah acara penutup dan penyampaian hadiah pada tournament pada tahun ini. Anda akan lihat juga ikan-ikan di Port Klang. Ada memang besar-besar seperti tahun lepas. Teruskan tonton video ini sampai habis. Sebelum saya akhiri video ni, saya ingin berterima kasih kepada rakan saya Rosli Tongkol yang sudi bersama saya kali ini dalam video misi Azman Ikan Bilis. Alhamdulillah dia bekerja keras untuk menaikkan hasil-hasil semua hari ini.
majoriti lah 90% hasil dari tangan dia. Oh kau, terima kasih banyak-banyak kau. Okey, sama-sama. Okey. Sama-sama usahalah. Sama-sama usaha. Sikit kata-kata kau. Sikit kata. Yalah, apa yang nak cakap pun saya pun tak tahulah. Saya tak biasa cakap macam ni. Terima kasih. Tapi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang mendoakan keselamatan saya pergi dan pulang dan dimurahkan rezeki lah. Mungkin hajat kita tak tercapai lah hari ni. Misi kita gagal lah. Gagal. Tapi kita cuba lain kali lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, itu dia rakan saya Rosli Tongkol. Alhamdulillah, terima kasih. Ada masa kita lagi sekali. Okey, simpan laikan lah. Kita mau balik lah. Okey, saya pun ingin mengakhiri video ni di sini. Sekali lagi, saya Azman Ismail ikan bilis ingin memohon maaf jika ada salah dan silap saya sepanjang penggambaran video kali ini. Ini yang mampu saya dengan rakan saya Rosli Tongkol persembahkan untuk anda semua. Mudah-mudahan anda semua terhibur. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru selamat tahun baru 2026 pada anda semua, pada penonton Azman Ikan Bilis. Semoga kedatangan tahun 2026 ini lebih membawa keceriaan, kesihatan yang baik, kebahagiaan dan diberkati di dunia dan akhirat pada anda semua. Salam sayang daripada saya Azman Ikan Bilis dan rakan saya Rosli Tongkol dari Pelabuhan Kelang. Bye bye. Assalamualaikum. Pukul 5 tadi berakhirlah pertandingan Daiwa International Sea Challenge 2026. Okey, semua peserta telah selamat kembali ke RSYC ni dengan hasil tangkapan yang cukup hebat kali ni. Kali ini saya akan bawa anda melihat pelbagai ikan yang terdapat di Pok Kelang ini, yang dinaikkan oleh hampir 300 peserta dan 40 buah bot kali ini. Saya pun cukup berbangga sebab ikan ni ada di Pok Kelang lagi masih belum pupus. Yang tergantung tetap tergantung. Di bawah ada lagi Di bawah yang berlonggok, ini selonggok, itu pun selonggok. Pok Kelang sebenarnya ada ikan Mungkin saya dan tak jumpa saya lah, ataupun ikan tak menjumpai saya kali ni. Jad, mana paling besar je? Ini yang paling besar. Ini berapa kilo tu? 27 kg. 27 kg. Champion lah ni, kategori pari. 27 kg. Wow. Cukup hebat Apa besar? Oh lemak. Ini pun pari lagi. Itu Ini pun 18. Ini 18 kg. 18 kg. Wow. Yang lain semua kecil-kecil. Kecil-kecil Yang kategori yang besar ni? Ini? Paling besar ni. Ini? Ini. 6.5 kg. Jenaha. Wow. 6.5. Merah pun ada? Ini ikan merah. Merah. Wow. Cukup hebat 3.4. 3.4 kg. Siapa paling besar ni? Ni, yang ni. Berapa kilo? 12 kg. 12 kilo. Wah, tu cukup hebat. Semua dah cantik. Cuma cantik. Sama-sama Ini, dia. ni barakuda. Ikan ni alu-alu. Alu-alu. Alright. Alu-alu 11.5 kg. 11.5 kg. Cukup hebat. 11.5 kg. Alhamdulillah. Okey, ini tahun memang best. Oh, terbaik. Memang hebatlah, boleh dibanggakan. Okey, ini sebarang lagi ikan dia.
mata terkumpul 300 daripada RSYC. Yang diucapkan kepada Encik Badrul kerana berjaya menjadi juara bagi kategori A. Seterusnya, saat yang paling dinanti-nantikan pemenang tempat pertama bagi kategori B jatuh kepada Lin Kim Cho, jenis ikan tangkapan kerapu seberat 4.3 kg, mata terkumpul 107.5 daripada pengair. Tempat pertama bagi kategori C, Stingray, jatuh kepada Syafitri, ikan seberat 27.5, mata terkumpul 192.5 daripada PBRS.